Hari ni Pak nak cerita sikit pasal Monoshock GT2A daripada Sofili ni. Ini antara package yang korang dapat lah. Korang dapat untuk adjust, dapat warranty sehingga 6 bulan. Dan semestinya Monoshock lah. Kalau korang tengok kat sini, dia ada adjust untuk rebound, compress. Memang lengkap lah. Cuba yang bestnya, dia punya tank tu selekat dekat mono lah. Macam ni lah, macam RS-Set punya. Kalau untuk RS-Set, tank dia di atas. Kalau kata untuk LC, untuk Y, tank dia di bawah. Jadi, jom kita pasang. Untuk memudahkan kerja, Pak Ran akan buka cover set lah dulu. Senang, memang dah tentulah kena buka cover set. Cuma untuk menyenangkan lagi kerja, Pak Ran akan buka cover rantai, footstep kan. Maklumlah kan, tak naklah mono ni sampai bercala kan. Korang clearkan semua tu. Lepas tu korang cabut terus mono yang lama tu. Dan yang paling penting, Pak Ran suggest korang cabut je lah magnet dalam tu. Boleh je tak nak cabut, korang kepak-kepak je lah kan. Tapi mana mono baru, sekarang berkepak-kepak, sekarang nak masukkan bercala, sekarang dah sakit mata pula kan. Tak gitu. Dah halang-halang kita cabut mono, kita cucilah sekejap bahagian dalam tu kan. Bukan senang nak cuci bahagian dalam tu kalau tak cabut mono. Okey, cara nak masuk dia, pastikan tank tu di atas ya. Korang tak boleh kalau nak buat tank tu di bawah. Kalau korang buat tank di bawah tu kan memang tak ngam masuk tu kan. Dia dah buat untuk khas RS memang tank di atas. Okey, mula-mula masuk dulu bahagian bawah mono. Kan. Yang penting pastikan skru tu jangan tertukar lah. Sekarang tertukar pula skru atas, skru bawah kan, terbalik kan, dah siap-siap pasang kan, tak boleh ikat pula kan. Masukkan skru bawah, masukkan tapak bawah mono dulu. Lepas tu baru korang angkat, setting ngam-ngam, baru korang masuk skru dekat atas mono tu kan. Memang ngam lah, memang senang lah. Tak adalah susah mana pun nak pasang mono ni sebenarnya. Yang penting masuk bahagian bawah dulu. Pastikan skru yang ikat mono jangan terbalik. Sekarang yang atas pergi bawah, yang bawah pergi atas, dah siap-siap ikat sekarang, dah kena buka semula. Makan kerja pula kan. Okey, jadi benda pun dah masuk ngam-ngam, cun-cun, kita just ikat je lah. Pastikan kemas lah. Satu yang paling suka untuk mono Sofili ni, korang masuk dekat tapak mono bahagian arm dengan body, memang dia ngam-ngam tau. Tapi dia ada ketat sikit lah. Tapi korang push memang dia masuk lah. Jadi ini bila kita dah pasang macam ni lah rupanya. Jadi korang boleh nampak kan kenapa untuk RS-Set Sofili buat tank di atas. Kalau dia buat tank di bawah memang tak ngam kan. Memang kena, memang sangkut kan. Ini tempat adjust lah. Lepas tu korang pasang, korang boleh adjust lah. Sama ada korang nak maki keras ke, rebound ke, atau terpulang pada masing-masing. Tapi korang jangan bimbang geng. Walaupun tempat adjust compress dengan rebound dia bahagian atas tu, kalau korang dah pakai cover set pun, korang masih boleh adjust tau. Cara dia senang je. Korang pakai je Allen key yang dia bagi tu, ataupun korang dapatkan Allen key sendiri yang lebih panjang lah. Tapi Pak Ran lagi suka pakai Allen key lagi panjang lah, sebab senang kita nak adjust. Benda pun dah siap pasang. Korang jangan bimbang lah. Korang nak kata, kalau kata takut sangkut ke, takut tak fit ke, takut tak ngam. Tak ada. Korang beli Monoshock daripada Sofili ni, kalau korang pakai untuk RS, LC, Y16, insyaAllah dia masuk ngam-ngam, cun-cun Cina kan. Dia punya ketinggian lebih kurang dalam 229 lah untuk RS-Set ni. Untuk LC 203mm dan untuk Y suku Y16 208mm. Ni yang Pak Ran cerita tadi. Walaupun korang dah pakai cover set, korang boleh je nak adjust korang punya compress, korang punya rebound. Tapi syarat dia guna Allen key lah. Allen key yang dia bagi ke, korang nak pakai Allen key sendiri ke, terpulang lah. Dia sangat best lah berbanding cara lama tu. Cara lama kadang-kadang kena masuk tangan celah-celah tu. Nak adjust rebound tu kat bawah tu kan, memang leceh lah. Memang leceh. Jadi kepada korang yang nak dapatkan Monoshock daripada Sofili ni, boleh klik dekat link bawah. Serius, memang puas hati pakai.